siapa? Hari ni birthday Bukan. Cuba nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Furqan. Happy birthday to you. Tapi dah dapat hadiah. Ada ke? Ada kelah bagi ayah. Kelah makan apa? Makan apa tu? Sushi. Ni pun akan juga. Kalau adik birthday apa? Nanti. Adik belum puasa, tak ada birthday. Sekarang ni pukul 7.45 pagi. Ya, betul. Where are we going? Russia. Let's go. Kita dah sampai mana? Sekarang pukul 9.4 minit. Dan kita dah sampai area perkarangan Zoo Negara. So sekarang kita tengah cari parking. Parking lambat sikit sebab tadi ada accident kat Federal Highway. Okay. Hari ni kita nak pergi zoo sempena Ukon punya Birthday. Kan adik? Adik nampak tu? Ya, aku ada dua tempat. Sushi King dengan zoo. Ya Allah, pergi bila? Kata tak nak pergi. Okay, so Kata semua salah ya. kita nak cari masuk entrance. Kita cari parking. Saja-saja ya. Beli tiket. Kamera tu. Oh ya. Jom. Let's go. Ah, tengok. Gajah. Zirafah. Ah, zirafah. Ah, ziraf. Ni kawan apa tadi? Apa yang satu ni kawan apa? Tiba. Yang leher mancung. Ayo. Oh. Ya, betul. Oh, ya pucuk-pucuk. Oh. Oh, besarnya. Oh. Tingginya. Ada zirafah ni. Itulah kawan apa kan? Ha. Zirafah ni. Oh, dia. Ziraf. Dia mari. Ya. Kawan apa kau ni? Kawan apa? Macam Tanyalah pakcik tu. Abang. Nantilah abang tu baca abang. ini bangau kan? Ini mana yang tapi. Tapi dia tak keluar dengan kandang. Dengan kandang dia keluar. Kandang. Ah, nampak tu. Ah. Nampak tapi tu. Kanan ni pulau burung. Ah, ni pulau burung banyak burung ni. Burung mancing. Boleh mancing ke bang? Oh, boleh mancing ya. Tak boleh bayar. Oh, kena bayar. Kasawati. Tu lah dia. Apa tu? Patut kau tu. Tu. Ah. Okey dah. Nampak tu burungnya. Dia ada dua.
Nampak tak adik rusa? Masa dulu kita pergi Pahang kan ada rusa. Lepas tu kita bagi makanan. Nampak ke baby rusa? Tu dengan kapi. Nampak. Jadi kita menunggu satu je. Harimau kat mana bang? Harimau. Alamak. Kalau dalam ni pun ada tapi lagi. Oh. Buat angin. Ini buat pula. Rasa panas tu. Kiri ni singa harimau semula. Tapi kalau dari dalam tu agak susah lah nak nampak. Bukan waktu makan dia cuma kena jalan kaki atas. Dan jalan kaki atas tu. Oh. Singa sekali lah. Simba. Abang ingat je kucing ke? Dia memang kucing. Nampak tak? Dia nampak kan? Dia nampak. Tiger. Abang, jom kita pergi tempat lain. Tiger. Adalah ibu. Tiger Mama. Sini. Good morning. Kita dah berada di dalam kawasan zoo. Kita dah tengok. Tadi kita dah tengok. Sekarang kita nak tengok. Sekarang kita berada di Hello. Harimau barang. harimau. Mak. Saya nampak tu mana nampak? Ini 20 lebih. Dia kat dalam. Mana tahu boleh tengok dia lagi dekat. SD Gachi. Ni dekat luar ni. Tak nampak. Ha tu nampak dia tengah berjalan tu. Tengok jalan. Dia nampak tak? Aku ni nampak. Dia nampak tak? Dekat belakang tu. Oh. JDT, yang pertama ni. Yang bukan. JDT. Weh dekat ni, dekat. Dekat siapa lagi sana? Lagi dekat. Oh, adik tengok. Dia kencing. Dia berak. Wah, asam tu dia berak. Berak ke? Kami tengok anjing ni kan. Bye-bye. Bye-bye. Lion. Bye-bye lagi. Lion. 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 Tu. Lain tengok. Lion. Dah abang. Adik. Ini buat video dia jalan seorang ni. Saya nak tengok cerita ni. Ada ke dalam tu? Now kita dah tengok segala-gala adik-beradik. Panik cerita. Nampak tak cerita? Singa semua. Sekarang kita nak tengok cheetah. Cita-cita tak. Tak ada nada. Let's see. Tu kita. Cerita memang krempeng lah. Tapi dia lari laju ya. Nampak tak? Tak ada besar mana. Tapi
speed dia laju lah. Santai. Lagi santai. Ya. Miau. Nah. Miau. Nah. Nanti. Kacau, kacau. Tu, tu. Yang payah-payah. Payah. Ada nampak ke? Oh. Abah, sini. Bukan Abah. Mau Kina. Sebab Abang tak mau kena, abang mau makan. Nampak tak adik? Ha? Nampak? Ada apa? tu. Oh, ya. Pergi. Tu. Ya ke? Apa tu? Jom. Jom. Di depan ni banyak. Tengok adik. Kak El, sana. Tengok. Ini走在沙漠里面的羊，都是草原吧？不是草原啊，都是草原。Nah. Masuklah. Now kita nak tengok panda. Jom. Ha. Mana kau? Kita tengok 2 kali. Tengok jom mari. Kita nak makan kan? Jawablah. Now kita tengah buat apa? Makan. Tengah berehat sebentar. Sebab ada seseorang yang pernah nak beli air Rabena. Siapa dia? Saya lah yang nak beli air Rabena. Kalau saya bilang beli air 100 nak. Ibu nak minum ke? Taklah. Kita berehat sebentar. Nanti kita sambung. Sebab apa? Sebab kita memang nak rehat. Nanti kita sambung balik dengan haiwan yang benda lain. Ula tak tengok lagi Ula. Ula yang Ula yang besar. Ula yang
Kapibara. Tu. Kau punya kapibara. Ha. Kau lucu. Guys, Dia pun takut dengan awak. kawan dia. Pergi mana? Dia nak pergi mana? Alah, comel. Sikit kita dia jatuh. Dia jatuh dekat kawan dia ya. Kawan dia yang lagi satu tu. Jumpa kawan dia, jumpa kawan dia. Oh, jangan tak. Daripada tadi kita tu tidur je. Hello. Dia nak balik dah. Tak apa. Kita dah habis pusing dah. Sekarang kita Press nak tak? Yes. Tapi ada satu je. Orang hutan. Dah pusing satu zon negara dah. So now kita nak heading back. Baby? Okey lah. Kau nak jalan sambil bad mood. Biar ingat sikit. Bad mood sebab apa? Baby sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Tengok ni sebab mana. Sebab salah orang lain kita kena tanggung. Begitulah lumrah. Tu design lah. Lumrah kehidupan. Okay, hari ni 2 hari bulan 2 2026. Kita tengok bila Cik Aisyah kita ni. Tak resign ke? Ataupun kerja lagi. We'll see. Goodbye. Kita jalan. Pergi tadi naik tram. So balik ni kita jalanlah kaki. Tapi belum masuk petang pun. Belum masuk petang. Maksudnya belum masuk petang. Nampaknya. Pulang. So for now kita dah berjalan 2.36 km bersamaan 3,000 step. Beautiful sikit. Jangan dah penat. Tidur dalam kereta. See you next video.